Daripada Damansara? Tak, daripada Wangsa Maju. Oh, Wangsa Maju. Wangsa Daripada Maju. Mahal katanya. Betul. Ni tuan. Hadiah untuk tuan. Oh, terima kasih. Ya Allah, Boleh awal pasang. Ini kita lah. So kita try as raw yang possible lah. Boleh. Sebab raw ni huruf yang paling cantik yang Quran. Ingat lagi ya. Jangan, kita dah Wah. prepare. Soalan hari ni alif batas ajin. Weh, habis. Ni signboard ni baru siap sebenarnya. Itulah tadi kita orang dah cek. Nasib baik, Ni kan? macam premier kan. Ni Fendi Mojo orang kalah. Jangan. Jom macam mana? So, Mana tuan? kita punya office corner lot lah. Ini adalah dia daripada sini sampai ke sana. Reason being adalah dulu saya dekat Putrajaya, satu sebuah rumah aja kecil kan. So macam dulu kat rumah. so macam fulfillment susah gila sebab kat rumah tempat nak simpan pun terhad. So then cari tempat ni. The good thing is tempat ni dia ada private lift dan dia ada saiz yang agak sesuai untuk kita orang punya current business size lah. Sebab ni bangunan lama. Buat style, Dah lama. bila buat cantik nampak style kak. Dah, jom kita masuk, kita naik atas. Jom. Tak adalah bangunan baru sah, boleh lah sikit-sikit. Tak adalah sebab kalau tak perlu buat apa kan nak sampai mahal-mahal Ya, besar. betul. Ni yang bagusnya kawasan ni dia happening. Itulah. Walaupun tempat buat bangunan lama. Dia dah matang kan. So kedai mamak buka 24 jam. So staff memang ada kad yang macam tentang kita yang boleh redeem untuk beli makanan je. Tak adalah. Just senang untuk access dia orang makan lah. So ni Berapa lama tadi kat sini? kat sini dalam 2 tahun. Oh ni buku? Tak, ni bukan buku. Ini company atas punya. Nanti buku kat atas. 2 tahun kat sini? 2 tahun lebih kurang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun awal tu tak ada signboard, entah mana-mana, memang awal orang kata. Tapi saya tak perlu kan signboard semua tu kan. Tak kedai untuk buku, melainkan ada walk-in untuk beli. Ke ada walk-in? Tak ada, ada juga walk-in, cuma bila dah lepas 2 tahun baru fikir sikit pasal brand tu. Sebab kita orang tengok data, kita orang punya customer banyak juga yang berada di sekitar ini, di Bangi, di BSP. Dan ramai orang nak terus dapat kan. Okey, beli buku nak datang pick up pun kita boleh sediakan. Ada juga. Ada juga. Memang di mesin dulu dan dia datang pick up lah. Ada orang tak nak tunggu online kurier ni. Oh ya? Jom. Mai Syaf. Mai. Ni memang like Assalamualaikum. Ni macam studio tu. Yusof dah start shooting tau korang. Tolong pakai tudung semua. Assalamualaikum. Saya nak start mana? Yusof. Ya. Oh ni Apa dia? nampak. Dia memang merah. Sini tempat simpan. So tak print sendiri lah, print dengan company printing lah. Company printing. Tapi kita semua akan bawa ke sini. Ni pun sebenarnya South sedikit nazak dah dia punya saiz ni. Kalau tengok dekat dalam ni dah fully utilized sampai atas. Kan? So tinggal lagi beberapa ruang je lah yang kita boleh manfaatkan. Ni kalau semua ni sold out kan, berapa harga dia? Kalau semua ni sold out kita dalam banyak ni. Inventory kita sekarang ni dalam berapa net worth buku kat sini? Saya dah pernah kira lah. Kalau net worth, kalau semua termasuk aset, kita cecah 10 to 15 million lah. Wah, cecah lah, boleh lah. Next level. Janganlah. Janganlah apa? Ni buku Imran Zaki. Oh, kita mau podcast dengan dia. Ya, hari tu dia cerita pasal buku ni. Cerita pasal buku ni dengan buku pasal Asmaul Husna. Ada tak? Tak ada. Nama-nama Tuhan tu. Yang ni je? Okey. Yang ni je yang saya baca buku dia. Saya tak baca lagi yang lain. Kalau kalau Isa tengok kat sini, ni antara buku yang kita kategorikan sebagai tier 1 book. Tier 1 ni maksudnya cepat keluar lah. Maksudnya dia punya selling rate dia tinggi. So contohnya ni buku saya. Ni dengan buku Imran Zaki, di antara yang sangat-sangat tier 1 lah. So tier 1 ni sebab apa? Dekat dengan fulfillment process. So bila dapat order, diorang terus boleh ambil buku dan diorang terus proceed lah. Terus laju lah. Laju sikit lah sebab dia senang sikit. So yang ni pun antara yang tier 1 juga. Ni Tuhan Cik Indah pada ujung sana. Ni pasal perkataan yang saya buat dalam podcast tu, yang saya cerita tu. Dia punya linguistic meaning. Dan ni buku Ustaz Syahari yang pasal anxiety, pasal surah Duha. Dan ni buku yang bestseller semua dekat sini. Ni lah yang 30 juzuk tu semua sini.
Ni daripada sini sampai sini. Oh, kita orang ada ni tapi saya tak sempat baca lagi. Buku ni. Yang ni lah yang Ustaz Adrin cerita tu hari. Ya, betul. Ni lah dia. Ni pun dah baru reprint. Kena reprint selalu. So fulfillment semua dekat sini. So bila order masuk, dia orang akan proses dekat sini lah. Kat sini kita ada sekitar 2 orang yang full time. Tapi kita akan panggil part time banyak untuk make sure slot tu kita boleh capai KPI kita untuk clearkan stok dalam masa 1 hari kan. TikTok punya Ya, betul kan? lah. So kita banyak part timer lah. Tapi sekarang dia orang dah settlekan banyak. Mesti lagi penuh kat sini. Dia punya JNT semua datang ambil. Steady datang. Semua ada. Setiap hari 4 round. Hari tu kita orang pergi Kinokuniya. Ifan pergi Kinokuniya. Ifan banyak reki buku. Lepas tu saya pergi Popular tengok. Dah ada. So far semua kena Ada buku. Kinokuniya buku Kita tu? dah reach. Kita dah reach insya-Allah. Semua kena buku. Sendiri masukkan? Sini masukkan. Kita memang ada B2B dengan B2C punya orang lah. B2B punya orang mana tak issue tak sampai lagi lah. Untuk pengetahuan staff, memang biasalah tak masuk office. Sebab dia tak ada jam masuk dan jam keluar. Itu yang bagus tu. Itu yang kita nak. Yang ni tu kira baru masuk tu. Itu kenapa buka roti tu tak payah buka. Dia dah makan dah dia. So macam mana kalau masuk MPH tu macam susah? Itu tak adalah susah. Pertamanya pengalaman lah. Kena ada networking lah. Kenal orang-orang dalaman dia dan tahu hubungan baik tu. Saya dengan industri ni pun dah lama 10 tahun kan. Macam apa requirement dia? Dia cakap, kena jual at least 10,000 lah. Dia tak ada pun. Oh, tak ada? Just basically siapa-siapa pun boleh masuk. Cuma kita kena test dululah kan. Dia akan minta dulu dalam few produk untuk letak. Dan dia test. Dia tengok kalau ada sale, kita pun tolong buat marketing. Dan dia akan repeat order lah. Cuma dia B2B ni game dia mencabar sebab dia punya cycle of revenue dia agak berjarak sikit. Dia 3 bulan sekali. Dia bayar 3 bulan sekali maksudnya? Kalau macam Kinokuniya, kalau macam MPH dia 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Okey, so soalan cepu mas. Jangan risau tuan, kita tak akan cut dan hantar kepada owner-owner tu semua. MPH popular yang Kinokuniya mana yang sale paling tinggi? MPH. Uish. MPH. Reason being MPH dan popular. Nombor 1 MPH, nombor 2 popular. Sebab banyak cawangan ke? Banyak cawangan. Reason dia adalah accessible. Dia orang banyak cawangan. MPH Lembah Kelang termasuklah dekat Borneo. Dan juga ada beberapa dekat Kedah lah satu kan. So tu satu hal lah. Dan MPH memang dia akan make sure buku ni ada dekat setiap outlet dia. Dan MPH yang bagus thing sebab dia Lembah Kelang, kita orang kadang-kadang hantar sendiri pergi ke outlet dan kita servis outlet. Buat servis sendiri. Kita tengok buku tu dekat mana, dia punya positioning dia, highlight dia, nak letak dekat tower ke apa. Sebab dia kedudukan lain harga. Kedudukan lain harga dan kadang-kadang kita minta untuk letak dekat section yang kita nak. Dia punya eye catching tu dekat situ. So tu game-game kedai buku lah kita kata kan. So macam popular kita ada third party yang tolong hantar lah. Tapi kita always update lah dengan diorang. Dia akan hantar given seluruh Malaysia. So dia akan make sure kalau buku tu dah nak habis lah, dia akan terus repeat order. So far we never fail to fulfill their purchase order lah. Sehari berapa terjual buku online? Online, on average lah, on average. Berapa jumlah buku ke jumlah buku? Berapa jumlah buku Jap? Satu hari? Buku keluar berapa Jap? 300 ke 500 lah. Buku daripada online saja? Online sahaja, TikTok dan juga kita punya website. Website orang boleh ke? Website pakai homepage je. Shopee termasuk semua tu online lah, e-commerce ataupun social commerce lah. 300 ke 500 ringgit itu buku yang mahal kan. 49 ringgit. 300 ke 500 buah buku. Kalau satu buku dalam berapa? 49 ringgit. That amount lah yang kita jual insya-Allah. Ni studio kita. Oh ni lah studio yang sedih-sedih selalu kan? Ya, ni semua studio yang gelap. Memang dibuat untuk gelap. So nanti kalau nak shoot kat sini pun boleh. Okey lah, tak adalah ni sangat. Tapi okey lah. Tapi memang kita cat gelap. Standard yang okey lah tu untuk live. Hari ni 99 lah lagi kita live. Ni untuk podcast. Podcast jarang sangat post. Nak tanya. Live lagi strong ke video? Still? Video. JMV Max lah. Max lah. Berapa spend ad sehari tuan? Sekarang? Kalau TikTok 10. Kalau Sehari? 10,000 sehari. Kalau Meta 20 lah. 15 ke 20 lah. Meta. Minimum 15 lah. So 25,000 sehari spend ads? Dia guna semua. Apa? Dah habis semua. Habis JV Max. Tak. Saya bukan buat all produk. Saya tailor satu-satu.
tengok yang ni naik, kita naikkan yang ni. Oh, okey, logik lah. Dia panggil manual punya ni lah, configuration kita manual sikit. Kita tak auto semua lah. Tapi JMP Max pun macam auto, kita set ROI macam tu je kan? ROI itu je. Cuma sebenarnya JMP Max bukan kita punya main income ataupun revenue stream lah. Still kita masih lagi bergantung dekat Meta dan juga dekat website kita lah. Meta tu maksudnya Facebook, Instagram. Oh, tinggi sales itu? Itu kita orang paling tinggi lah, paling formula tebal. Oh, dia macam kita boleh control? Kita boleh control. Yang JMP Max sebab dia. Saya susah sikit nak faham apa belakang dia. Macam itu autonomous ni susah sikit lah. Kita tak tahu formula dia apa. So bila kita set amount, belum tentu dia spend semua? Belum tentu dia spend semua dan kadang-kadang kita tak tahu, susah lah. Nak tengok data tu, nak figure out tu susah. Tapi kalau macam Meta tu kita boleh tahu ROAS dia, kita boleh tahu bidding cap dia macam mana, kita boleh tahu cycle of content dia nak macam mana. Hari tu lepas kita release podcast, saya tak plan pun PBA KL tu. Oh, ya. Tu mesti nak saya plan kan? Ramai orang ingat, you plan, padahal tak. Saya tak plan. Saya just tengok ke kita ada turutan apa next. Betul saya just post je lah. Okay tuan. Lepas tu, memang kau PBA KL. Oh, kebetulan. Kena lah. Sebab waktu tu vibe orang tengah cari buku ke semua kan. So ni adalah studio kita. Apa lagi? Ni adalah tempat lepak lah. So ni tempat lepak. So far kita masih berharap tempat lepak ni tak diganggu oleh barang lah. Okey. Dengan harapan agar tak melimpah sampai sini lah. Bagus mengikut sunnah duduk atas lantai lah. Alhamdulillah dia orang memang ikutlah dia orang nak duduk mana. Tu ada working pad. Kita ada tu. Luffy Luffy. Selain macam ni memang nak jaga make sure semua sihat tak tahulah siapa yang guna sebenarnya. Ni kita ada TV, Nintendo, kita ada tempat rehat, kita ada mini Mission Coffee dan surau. Oh, ni tumbuh kopi punya ni? Tak adalah, ni kita orang punya. Tumbuh kopi yang besar punya kita pergi. So tu lagi sedap daripada ni lah? Yang tu lagi sedap. Okay. Yang ni biasa je untuk home base punya. Okay. So jom kita masuk. Jom masuk office saya. Tu ni bilik meeting. Sole shareholder lah? Ya, saya patri apa benda. Ni kita punya bilik meeting semua. Dan ni masuk lah bilik saya. So saya memang ramai orang buat macam tadika untuk anak kan? Untuk anak saya sekolah kat bawah. So kadang-kadang bila dia balik saya buat kerja, ni tempat kerja dia lah. Dia pun panggil ni dia punya workstation dia. Saya ramai orang salah faham dia orang ingat saya ni extrovert, suka-suka bergaul dengan orang. Saya sebenarnya sangat-sangat saya consider ambivert lah. Saya suka duduk seorang-seorang buat kerja. So saya akan duduk kat sini. Ni lah tempat saya menulis, tempat saya membaca, tempat saya study, tempat saya buat iklan, tempat saya tengok data, semua dekat sini. Saya tak pernah keluarkan benda ni ke mana-mana. Saya ada satu MacBook untuk pergi dekat kafe ke mana-mana. Tapi mostly saya akan guna iMac dia lah. So tu akan stay kat office 9 to 5 ke ikut tak tentu? Normally pagi around 8 saya dah masuk office, hantar anak 7.30 sampai petang. Kalau ada event saya keluar. Cuma sekarang ni saya akan ulang alik ke kafe just to make sure kafe running sebab first month kan. So itu je saya punya jadual. Saya jarang keluar, saya jarang jumpa orang, saya jarang pergi mana-mana high tea. Kecuali macam bila jemput tu orang yang saya kawan ke apa ke, saya pergilah. Tapi normally saya jarang sangat-sangat jumpa orang. Saya jenis orang yang macam tu. Ini ramai orang yang salah sangka dan ramai orang tak faham. Ingatkan bila kita buat bisnes ni kita kena ramai jumpa orang. Saya tak macam tu. Saya suka duduk tengok data saya, tengok iklan saya macam mana performa, tengok buku ni. Saya suka bergelumat dalam that process tu. So hari ni mungkin kalau untuk konten hari ni kita key message dia adalah kita menghargai proses yang kecil tu. Proses tumbuh tu. Proses nak tumbuh tu. Bukan senang. Proses tumbuh Fan macam. Ini tempat macam selalunya nanti Yusof selalu datang, kalau ada Mat selalu datang sini. Oh ya. Ini tempat lepak-lepak, ini tempat small meeting. So saya ada 2 session lah kat sini. Ni untuk nanti kita nak lepak sini pun boleh. Saya shoot konten pun dekat sini je. Ni kamera saya pasang, saya terus betul, saya pernah nampak. Banyak konten saya just pasang, saya just konten, saya edit terus. Tak ada lampu lighting ke apa? Ada. Pada saya untuk kamera, untuk konten di TikTok saya ataupun konten yang vertical punya form, saya nak make it practical as easy as I can. Sebab saya nak benda tu low effort, bukan high effort. High effort saya adalah ni. Faham. Production, business. So ni buku-buku yang saya baca, termasuklah buku-buku yang kita jual lah. Kena nak buat konten ke apa ni. Ni buku terbaru pasal Hamka. Yang kita akan semak lagi. Boleh. So ni juga buku-buku yang saya baca. So ni lah kedudukannya. Ni anak saya punya station.
Saya harap dia sampai sini tapi tengok dia sampai sini dah. Biasa tu. Tak bulan ni, insya-Allah kita orang akan keluarkan satu imprint untuk buku kanak-kanak. Oh ya. Ha, nama dia Juwita. So imprint tu nama dia Juwita Books. So fokus kita orang adalah untuk saya sendiri nak buat story book untuk budak-budak umur 3 ke 7 ke 8 tahun. Untuk budak-budak betul, tapi fokus untuk memperkenalkan emotions through the Quranic perspective. That's how kita ni macam contohnya macam 3 buku terawal yang kita akan terbit dalam bulan ni adalah marah, sedih dan juga takut. So marah kita ambil cerita macam mana kita handle marah. Nabi pun pernah marah. Dan takut kita ambil cerita macam mana mak kepada Nabi Musa takut nak lepaskan baby dia kan. Sedih pun kita ambil cerita macam mana Nabi sedih. So we try to embed benda tu dalam storytelling untuk kanak-kanak punya vision, untuk mereka lebih faham dia emotion lah. That's how we try to cater lah kita punya market audience dekat situ. So insyaAllah bulan ni keluar, sebab sekarang ni kita masih dalam proses production. So Bulan ni padahal buku Buya pun baru lagi kan? yang ni kira macam buku saya sendiri. Kita orang tiap-tiap bulan ada buku. Buku baru? Tiap-tiap bulan ada buku baru. Jom saya tunjukkan jadual kalau nak tengok. Boleh tengok? Boleh. 300 ke 500. And Saya tiap bulan akan ada, always akan ada buku baru keluar. New title. So oh ni dah siap packing. ni saya siap packing lagi. Shout out dekat Zanana sebab support business. Shout out dekat Baca nama customer pula. Shout out dekat Umi. Ini macam timeline kita lah. So normally kita plan by quarter lah. So sekarang ni bulan 9 kan. So dengan buku ni yang saya dah tulis, kemudian kita akan bulan Oktober ada, bulan November ada, bulan Disember Ni ada. apa nama penulis? Nama penulis. Ada yang confirm, ada yang tak confirm. Berapa lama tulis semua? So far kita penulis Itu tak updated tau. penulis kita pun orang semua. Pernah kira tak? Lebih 10 lah. Hampir 20. Dan semua at least akan ada satu buku setiap bulan. Ya, setiap bulan, setiap tahun lah. So kita akan, dia faham. punya cycle dia adalah yearly lah. Normally penulis suka pada bulan Mac dengan April sebab dia nak masuk Mei, pesa buku. Pesa buku. So normally diorang akan kumpul kat sini lah. Tapi kalau tak sempat tak apa, kita push sebab kita tak nak fokus on kat pesa buku je. Faham. Sale kita bila dia ni. So ni kita punya launching, punya SOP, kita ada dekat sini. Supaya semua orang tahu dia punya rule masing-masing. Kita punya business style lah. Tim Audi Tim Audi ni dulu Audi nama video editor tu dah keluar. So dia dah tim lain dah sekarang. So ni kita punya jadual terkini apa benda, dan ni kita punya vision tentang kita adalah tumbuh, to make people grow. So this year kita orang nak fokus on spiritual. Hence kita cakap pasal buku-buku Al-Quran. So kita punya market untuk this year kita nak fokus on banyakkan buku-buku yang related dengan Al-Quran in term of emotional punya perspektif lah. So ni kita punya target untuk tahun ni. So far kita ada 30 buku. Kita nak ada product development, Kids Juwita Library, Juwita Books tadi kita dah start dah, auto tier. So kita punya retreat tahun lepas decide benda ni. Masalahnya semua dah tercapai. Oh ya. Dah habis dah. Dah habis dah. So ini kita punya core value. Core value kita mesti sikit core value. Core value kita ada 3. Satu, everyone yang kerja dekat sini mesti ada self growth punya mindset yang tinggi lah. So either be it career ke, be it your life ke, kena ada that growth mindset lah. Saya tak tahu, akan tanya dia. Kita ada assessment. Oh, ada personality kita assessment. ada personality assessment, kita ada test, kita akan tengok, and then kita akan consult kalau dia macam stuck ke apa-apa kan. Dan even the career punya growth pun kita akan bagi tahu kalau seandainya stuck kat sini, let's say lah macam dah tak tahu, dah stuck dah, dia punya career progress dia dah stuck, stagnant, dia boleh transparent cakap dengan kita, kata dia nak pergi grow kat tempat lain. This is normal benda macam tu. Yang penting jangan stop growing lah. Dan yang kedua adalah find the meaning lah behind the work. Even the work is just bungkus buku ke apa ke, kena find the meaning lah. Sebab kalau tidak kita akan stagnant lah, stuck kat situ. Yang paling penting adalah integrity and accountability lah. So own the mistake, be responsible for what you do, fix what you can, and just own whatever you want. Whatever you are doing, kena own lah benda tu. Walaupun benda tu masih lagi tak perfect ke apa ke, own. Sebab kita tak nak ada culture passing-passing. Ni muka aku, ni muka aku. You own lah. You dah buat benda tu, you own. It's okay. Benda tu tak ada hal. Dan semua orang dekat sini ada ruang space untuk tell the truth, however hard that is lah.
Even benda tu susah, kena bagi tahu lah. So kita punya core value kita lah. Okay? Okey, boleh. Kita ada cuti kahwin, cuti umrah, apa lagi? Semua ada kat sini. HR punya ni. Right, jom. Okey, boleh. Diorang dah start tu kan? Live 99 dah? Okey. Jom. Tu sebenarnya office Zikro, Imran Zaki. Yelah, dia cerita dulu dia kat sini kan. Tapi dia nak pindah sebelah tu. Ni yang sama, size yang sama tapi bangunan sebelah. Oh, dia nak pindah Sebelah ni je, depan ni je. corner lot juga? Corner lot juga. Besar macam ni tapi dia nak buat fokus untuk event space saja, imagine. Sekarang buat apa tak? Sekarang nak pergi Hafizul Faiz punya, nak pergi shoot kedai kopi Hafizul Faiz. Tapi semalam aku tak cukup tidur. Otak aku serius lah, aku fresh gila still. Sebab saya kau tak Aku sebab kreatin, seriously. Sebab sebelum ni aku tak tahu yang kreatin bantu tak cukup tidur. Tapi otak aku hari ni kerja intense. Tadi kita shoot podcast mini, lepas tu kita buat vlog dekat dia punya office. Lepas tu kena pergi ke coffee ni semua dalam masa yang back to back. And Alhamdulillah aku rasa aku punya sharpness of mind tu still on point. Alhamdulillah. So kau kena try dulu kreatin. Serius, life changing. Kalau selama ni kau pakai untuk otot, up the dose 10 gram, tekan back kuning mungkin kau dapat murah. 500 gram aku jual. Kau mungkin akan dapat efek yang sama. Bukan mungkin, sebab research dah menunjukkan kau akan dapat impact yang sama. Nampak aku cakap laju walaupun tak cukup tidur ni. So yeah, aku nak try dulu. Kita okey kat dia. Kita dekat Tumbuh guys. Tumbuh Coffee by Hafizul Faiz. So dia tak ada masa berakhir lah. Maksudnya dia selagi kita dan manusia menumbuh dari segi fizikal dan mental, emosional, kita kena masih boleh datang ke Tumbuh. Tapi nampak nama Tumbuh macam okey, walaupun saya kenal tuan dan saya respect tuan, tapi saya kena bagi tahu real lah. Saya cakap pelik gila nama tu tuan. Like kenapa Tumbuh? Sebab apa maksud tumbuh? Adakah orang tak tahu maksud tumbuh? Semua manusia pernah dengar perkataan tumbuh dan tahu tumbuh tu maksudnya sesuatu yang sedang naik. Okey. So itulah mesej dia. Saya nak ada satu perkataan yang boleh sampaikan simple message. Dan saya tak pernah dengar ada brand menggunakan perkataan Tumbuh. Ya, that's the thing lah, keunikan dia. Serius. Dan juga tak pernah ada orang attach tumbuh tu dengan kopi. So tumbuh tu, kopi ni dia punya falsafah dia adalah kita minum kopi sebab kita nak, bukan kita nak hilangkan dahaga tu. Kita nak saya tahu. Tumbuhan alif nun belakang tu maksudnya sementara efek tu kopi tu. Bukan. Kopi tu sebab kita minum, sebab kita nak menjadi orang yang ada rutin dalam hidup kita. Okey. Satu, yang kedua kita minum kopi sebab kita nak booster mood kita. Orang yang minum kopi ni dia rasa bahawa dia perlukan kopi tu untuk dia meneruskan hidup. Padahal akhirnya dia tak payah berkopi tu. Tapi untuk lengkapkan hidup dia perlukan secawan kopi. Dan kopi, saya suka kopi. Dan tuan addicted kopi juga. Saya adalah orang yang sebenarnya agak addicted kopi. Satu hari 2 cawan. Pasti. So 4 shot lah. Lebih kurang lah. Okey, jom kita masuk ke Tumbuh. Tumbuh ni ada dekat Emporia Alam Sari. Kita buka 7 pagi sampai 10 malam. Right. So ni adalah keadaan yang normal lah pada hari ni. Sini kita ada sampel lah, book. Kalau siapa-siapa yang macam tak nak beli, nak datang baca pun boleh tak ada masalah. Boleh Okay. Tengok material dari sini kan, simen. Sebenarnya dia adalah satu material yang namanya micro simen. Oh, memang secara sengaja dibuat begitu. So the reason being adalah kerana kita nak sampaikan mood dia adalah mood raw. Mood tak siap, mood mentah, mood asli tu. So dia macam kita tak letak cat. Reason being adalah kita nak jadi satu kedai yang menawarkan that ambience lah. Bahawa there is nothing, there is no perfection. So paradox dia nama Tumbuh. Sebab kita hanya boleh tumbuh kalau kita terima tentang ketidaksempurnaan diri kita lah. Tak payah nak tunggu perfect. memang deep lain macam. So far saya sambutan. Alhamdulillah okey. Masa hari pertama tu kita sampai habis tak tahu nak jual apa dah. Oh ya. Ramai kita tau. Ramai. Hari pertama tu, hari launching tu ramai. Yang jiran-jiran tu semua. Satu pergi kat kawasan ni, kedai kopi yang terdekat daripada sini ni je. Daripada sini ke kedai kopi yang terdekat sekitar 15 minit perjalanan dia. So memang kejiranan ni memang cari kopi kat sini lah. Maybe tuan boleh share sikit dia punya menu kan? Jom. Ni menu dia. So kita punya recommendation adalah classic coffee lah, latte dan juga butterscotch latte. Tapi kita ada macchiato yang mungkin jarang, tapi kita juga ada butterscotch latte. Kita makanan hanya ada croissant, kek, donut, bagel, dan kita ada weekend special dengan nasi lemak RM2 ni. Okey, wah, memang sentiasa ada nasi lemak RM2. Sentiasa ada, setiap hari ada insya-Allah. And kenapa dong kena beli kopi kat sini bukan kopi kat tempat lain?
Pertamanya sebab sini je boleh dekat dengan rumah dia orang kat kawasan ni. Oh, okey. Itu je lah. Yang Dari kedua, segi special je, apa yang buatkan local atas sini? Selain daripada brutalism, vibe dia lah. vibe dia. Oh, orang atas sini buat kerja lah selalu. Kat sini wifi paling laju. Oh ya. Berapa ya? 1 Saya Gbps paling laju. Paling laju lagi. Saya ingat Unify, saya tanya Unify apa lagi paling laju. Dia bagi yang paling laju lah kat sini. Supaya saya tak nak orang yang buat kerja kat sini terganggu. Ramai-ramai buat kerja kan. Ramai buat kerja kat sini. Yang kedua adalah kalau perasan kan, dia punya pencahayaan dia dim sikit lah. So the reason being adalah kita nak sebab kat sini sibuk kan. Sini pagi-pagi traffic jam. Orang pergi kerja. So saya nak ada kapsul yang orang boleh slow down pace dia. So maksudnya lighting tu memberikan peranan lah. Dia panggil mood board lah. Bila kita masuk, kita nak rasa apa. Kalau lighting tu dia slow, maksudnya kita kena slow. Automatik kita akan slow. So heartbeat kita akan slow. Dia serve cepat tapi kat sini dia punya mood dia adalah slow. Itu yang namanya slow coffee tu. Relax, tak payah kalur, tak payah rushing. Tapi tu macam tak takut je start bisnes yang literally berbeza tuan punya experience. Daripada buku lompat kepada F&B. Tak, saya mindset tu? Mindset dia adalah cari pasal lah. Saya suka mencuba bisnes buku passion. Tapi satu lagi bisnes saya memang dah ada impian nak buka 2 tahun lepas lagi saya dah fikir adalah bisnes yang memang tackle masalah harian. Masalah harian manusia apa? Dahaga. Lapar. Saya nak tackle masalah tu. Lepas saya buka kedai kopi F&B. So kat sini ambil order. Okay. Ini kita ada kek. Kek kita memang ada baker in-house tau. Yo, donat. Manager dia. Dan donat ni siapa yang buat? Sini kita order. Yang kek ni kita memang buat sendiri. Kita ada baker in-house yang tolong buat benda ni. Dan selepas order, dia akan buat kopi. Ni kita pakai frame X3. X3 ni satu mesin daripada Spain. Berapa ribu ni? Ni 20,000. 20,000. Tapi paling murah tu sebenarnya. Oh ya? Yeah. Sebab ada lagi yang mahal daripada tu. 20,000. Ni saja 20,000, lepas tu ni saja 6,000, 6,000. Ini RM6,000. 6,000 lebih, 6,000 lebih. Harga dia. Kita built-in rinse kat sini. Apa nama? Yusuf minum kopi apa? Dengan Irfan, minum kopi. Kita order lah, kita support bisnes. Tak apa. Order dulu nanti saya. Tak apa, kita order. Bagi kau order butterscotch latte lah. Butterscotch latte. Panaskan sejuk. Sejuk. Cool butterscotch latte satu ais. Bagi saya caramel macchiato, tapi bagi saya nak sugar tu half je. Half sugar. Lepas tu makan Fan, kau nak apa kita tak makan ni hot ke ais ya? Ais juga, ais caramel macchiato. Makan kita try makan kek tak? Baca sikit makan tapi saya tak sesuai untuk dry. So saya akan order donat boleh? Donat boleh nak donat. Kita ada semua donat ada ke ada yang tak ada? Donat coklat donat je tak ada. Yang lain semua ada. Coklat je tak ada. Yang lain semua croissant ni semua ada ke? Ada. Croissant ada. So egg dengan butter tak ada. Yang ni semua ada. Coklat ada kan? Coklat ada ni. Rendang lava kita punya. Oh, rendang. Rendang lava. Rendang croissant. Kau nak apa, Fan? Rendang croissant ke chicken and slice? Dan croissant nampak macam ganas tu. Okey, ganas. So 2 rendang croissant. Rasa ini kita orang punya chef recommendation. Sendiri buat? Ini kita order lah. Oh, okey. Kita ada supplier. Tapi maksudnya tak pernah saya dengar. Kita tak dengar kan? Selalu coklat lava je. Kita try jom. Okey. Boleh? Tu lagi. Dan jom masuk tunjuk. So kita guna 2 jenis bin lah. Ni tak bayar lagi. Berapa? Tak apa. Tak apa. Oh, ini nak bayar pula. Kita support business. So kita ada 2 jenis beans lah. Okey. Satu ni Arabica, ini kita pakai yang import punya. Daripada negara mana? Australia. Uish, tak pernah dengar kopi Australia. Ada beans famous kat Australia. Oh, ya? Nomad punya Black Bat Roast punya Nomad punya brand. Satu lagi ni local punya. Tapi kita habis stok. Kita ada stok. Tengok yang local tu, Iman. Ambil yang coffee blend tu jap. Nanti kita tambah. Selalunya ini special request lah sebab dia local. Habis lah special coffee blend. Nanti kita ni. Highly requested ni habis lah. Coffee blend tu bau dia sedap lah. Bau dia wangi. Dia local punya lah. So ni ini local punya. Oh ni lah. Ni bau sikit. Bau dia. Ini dah steak lah. Dah expose sikit lah. Dia dah steak. Oh, dah tak ada bau. Okey, betul lah. Kalau yang baru blend tu dia bau wangi. Bau wangi Tapi Malaysia punya kopi Malaysia punya local. Ada Local kita agak okey. Roasting kopi punya business
agak very... Tapi rasa dia pun macam like international punya ke dia rasa, berbeza lah. rasa Melayu? Dia unik sikit lah. Rasa dia ada macam-macam. Even ada orang dah hantar sampel dekat saya, rasa nangka lah, rasa itu inilah, fruity punya ni. Punya notes lah? Oh, macam-macam lah sekarang. So kita juga ada pilihan outside kalau siapa-siapa yang nak tukar fresh meat kepada outside. Okey. So kalau perasan kita punya bar dan kita punya counter area ni memang besar. Memang daripada sana sampai sini memang besar. Kenapa? Sebab saya nak make sure semua kru tu selesa buat kerja. Oh. Dan dalam masa yang sama semua barang boleh dicapai dengan mudah. Sebab saya study workflow tu penting untuk semua stok tu mudah. Kalau habis ambil. Apa mindset di sebalik Chipotle punya tisu? Bukan. Bukan, ni order je. Oh, no order je. Tapi kat Malaysia tak ada Chipotle tu. Ya, tak ada Kedai Chipotle US kan? Yes. Tapi ni memang US punya logo kan? Lain macam ni. National semua. Bin Australia. Ni Chipotle makan pun croissant. Oh, next level lah. Lepas tu pick up kat sini. Order Okay. pick up sendiri kat sini lah. Okay. So yang ni macam berapa sewa ni tuan? Sewa dia sini Ke rahsia? rahsia. Rahsia. Off camera boleh tak? Off camera. Kamera. First sekarang ni kita memang based on foot traffic, dan satu lagi memang saya study around neighborhood sini. Neighborhood sini ada dalam 5,600 family isi rumah. So maksudnya kalau 5,600 darab 3 orang satu isi rumah, kita ada lebih kurang 15,000 orang dekat sekitar sini, dan rumah dekat sini paling murah pun 700,000 800,000. So meaning orang yang beli rumah kat sini dan orang yang sewa rumah kat sini, tangga ekonomi dia bukan orang yang tak mampu membeli secawan kopi lah. Oh, dia M40 lah? Ada M40 ke atas. M40 ke atas. M40 top tu dan ke atas lah. So kalau rumah sini dalam 700,000, 800,000 Kan ke atas. dan ke atas. So rumah Sejuta, tu berapa juta untuk rumah tuan? So kat situ pun saya dah faham, kita study tentang kedudukan ekonomi kawasan sini lah. Dan lagi satu access. So maksudnya dekat sini kalau perasan dia tak ada end road. Dia pusing terus macam tu. Oh. So dia tak ada end road So dan orang memang kena lalu. orang kena lalu, dan satu lagi akses kopi kat sini ni yang paling dekat. Kalau tidak kita kena keluar 15 minit untuk dapatkan secawan kopi. Dan tu tak kira lagi kita hanya sekadar nak bekerja, nak cari tempat, nak selain daripada rumah kita kan. Dan kawasan ni ada kedai mamak dan ni kedai kopi. So kita based on that lah kita study. Adakah akan ada makanan juga in the future? Yep, kita ada untuk weekend kita ada breakfast special kita adalah sandwich, which is very very nice. Mak mentua saya buat sendiri. Oh ya. Yeah. Sebab dia duduk jauh Seremban, kalau tidak saya suruh dia buat hari. Yang kedua kita Oh, so tu import dari Seremban lah? saya dia hantarlah untuk 2 hari punya ni. Berbaloi lah? Baloi sebab dia buat besar, sangat-sangat laku, dan tak sampai 2 hari dah habis. Oh. Lepas tu kita juga ada sup. Kadang-kadang sekarang ni banyak orang dah start nak Hantar makanan? Nak hantar makanan, nak buat laksa. Kita akan improve lah kita punya makanan. So tapi kita non kitchen by the way. Ada sama macam Coffee Bean, sama macam Zoo, sama macam Starbucks. Kita try to So consignment je orang hantar je lah? so kita try to maintain the non kitchen punya style lah. Berapa kos buat ni? 200,000 lebih. Construction saja 100,000. Construction saja 100,000. The rest selain pada construction, equipment, barang, ini sistem 100,000. So 200,000 lah total saya kata. Itu dah paling low cost. Saya dah memang habis dah kepala jimat, Allah macam mana nak jimat kan. Macam ni kan. Ni sebenarnya paling basic je sebenarnya. Ya, simple. betul. Tapi yang paling mahal adalah simen dia ni. Oh ya. Yeah. Sebab besar tu. Sebab besar dan kita nak bagi dia ada efek tu. Okay. Interesting. So satu feature wall je kita tunjuk. Saya nak tunjuk dekat satu feature wall. So feature wall ni ni adalah salah satu dia panggil focal point lah. Focal point ni maksudnya kita nak bagi tahu kat orang apa kita punya konsep, tunjuk ni. So ni dia macam tak siap. Ada macam retak-retak, macam mereka-reka. Ini bukan alat buat kopi ke? Tak ada. Yang asal-asal Ini kan? Tak ada. Oh, bukan? Ini purely pipe lah. Pipe kita letak kat situ. Oh, memang hiasan? Untuk hiasan. Sebab apa? Apa kena dengan pipe dengan tak Saya siap? nak bagi mesej tu. Mesej pipe tu kalau rumah tak siap, pipe terkeluar. Oh, nampak pipe. Lepas tu kan, tengok sini kita ada key area. Ini untuk budak-budak. So kalau orang yang datang sini, dia nak bawa anak dia sambil dia kerja, ada tempat lah? Ada tempat. Okey. Dan kita memang kalau perasan kan, yang ni pun saya spend beli yang very high quality punya. Oh, yang kan tuan nak cakap saya saja bawa bukan. satu ni sebab nak tunjukkan tak siap. Bukan Wooden. So dia safety. So budak-budak yang main dekat sini dia okey lah. Oh, so dia tak ada lah estrogen punya Ya, dan dia ada kalau dia menggigit. Dia tak ada motor free lah sikit. So senang. Kat sini nanti kita akan, saya cerita tadi kita buat buku kanak-kanak kan, kita akan letak sini. Oh, yang Juwita tadi tu. Dan sini juga akan jadi event space.
Sebab tu saya pasang keliling ni kita punya speaker, very high quality punya speaker. Dekat situ nanti kita akan letak stage Untuk orang sewa? Untuk saya sendiri event lah, dengan saya, Imran, Zikro apa semua, buat macam sharing session dekat sini. Kita akan bawa buku dekat sini, kita akan buat read aloud untuk budak-budak dekat sini. So saya nak jadikan kafe ni bukan hanya sekadar third place untuk coffee punya provider ataupun coffee punya tawaran, tapi juga sebagai community place. So ada event dekat sini. Orang boleh hantar anak untuk join the reading session. Kita kan dah tak ada kan sekarang reading session budak-budak kan. Kita nak try buat balik dan kita nak try buat sharing session dekat sini. Nanti dekat sini depan ni ada masjid, community kat sini pun sangat supportive. So kita try untuk be as active in term of community punya event as we can lah. So, kita juga ada ruang luar kat belakang untuk orang yang tak nak duduk sejuk dalam kan. Boleh juga. Tumbuh kopi ni saya positionkan dia sebagai neighborhood coffee shop. So maksudnya kopi yang bersifat kejiranan. So dia sangat tight dengan rutin manusia, rutin orang. So orang yang nak kopi pagi-pagi dia datang. Yang sini pun banyak office So dia sangat terikat dengan rutin tu. Saya suka bila kopi jadi third place. Konsep third place ni maksudnya selepas rumah, selepas tempat kerja, third place dia adalah kedai kopi. To get a cup of coffee and just to slow down, to rehat. Sebab kalau perasan lagu-lagu yang kita main kat sini pun slow. To filter balik noise yang banyak dekat luar, masuk ke kedai kopi. Just to relax lah basically. Sebab tu nama dia Tumbuh Kopi. Jom kita tengok. Boleh. Jom kita tengok. Ni Ikmal sudah lagi. Dia part time. Kita bagi dia pressure tuan. Kita bagi dia pressure, kita kena perform. Kita tengok. So Zoom. Tengok jadi tak? Pressure tak Eddie. Sikit. Boleh tak Man? Apa hang punya tu Man? Wah, small love. Tak apa tuan, dia konsep ketidaksempurnaan. Konsep dia kan. So saya pun masih lagi belajar tak latih. Susah betul lah. Tuan ambil kelas lah? Tak, saya belajar sendiri tengok TikTok. So ni semua stok first time saya masuk workflow tu kan. Sini adalah stok kopi. Sini adalah stok untuk cup take away, semua take away sama ada hot and cold. Sini adalah stok susu. So the reason being kenapa saya stok susu dan peti ais. Dan peti ais. Okey. Sebab kita nak make sure running tu mudah, smooth. Nak ambil tu terus ambil bawah. So bila habis susu dah simpan balik, simpan. Ini apa tu sampah ke ni? Tak, ni untuk dia punya temp, dia punya noteboard dia panggil. Noteboard ni dah kopi dah guna kan. Habis. Ush, style lah. And then kita letak balik. Itu cara dia. Ini pun senang. Bila dah guna pun. Kalau tidak kita kena bawa pergi si dia akan sangkut dengan proses tu. Yang ni lah sebulan benda yang saya duk belajar seorang-seorang macam mana inilah dia. Ya. Ni pun sebab ni yang sebenarnya dia adalah pemanas untuk keringkan cup. So dia bukan letak sajalah, dia memang khas untuk make sure kita punya cup tu ready untuk serve. Tadi berapa harga tadi? 14,000? 20,000. Nak beli kat rumah beli. Tak apa. Yang ni kita ada water filter khas untuk mesin ni sahaja. Dia kena macam tu? Supaya dia provide best water untuk high quality lah. Quality. Jom saya ajar cara buat satu Uish. So macam normally kita dah set up semua. So siapa saja yang kerja dekat sini dia dah follow SOP tu. So letak kat sini, ni dia akan terus timbang, dia akan terus bagi the right amount of bean, iaitu 18 gram. Sampai dia berhenti. Selalunya orang akan pakai yang manual. Tak tumpah Tak tumpah. Selalunya orang akan pakai yang manual kan. Manual nak tem kan. So kita tak, kita just temkan kita simple je. Oh sorry. Dia kena tenyekkan dia bawah. Dia kena tenyekkan. Okey. So ni semua sistem supaya kalau tidak manual, jelah pressure tu ni tak sama. Dan kita akan normally kita akan dia panggil pulse lah untuk calibrate. Dan kita akan double shot. Ini minta kopi lah, susu lah. Susu dah habis lah. Susu pakai farm fresh Farm fresh. Apa mindset sebalik farm fresh? Tak ada, sebab dia paling fresh. Yelah waktu ingredient dia satu je kan? Senang. Dan senangnya satu lagi, susu ni dia kena senang dapat. Kalau kita habis senang dapat, kalau tidak susah nak. Dia dah datang set up semalam. Syah datang semalam. Okey tak? Dah okey lah semua? Okey semua. So
Saya pun suka buat kopi ni. So itu nama dia push lah. Push juga lah. Untuk make sure sebelum kita steam, sebelum kita brew, memang kita kena push lah. Dia maksudnya nak bagi ada fungsi baik lah. Nak bagi dia mesin tu introduce kepada mesin yang kita nak steam dia. Oh, lain macam lah. Oh. Macam nak masuk meminang. Ya, SOP dia. So ni dia panggil cara nak buat microfoam lah. Kita kena wallingkan dia macam ribut tasir tu sampailah dia panas. Udah ada panas tu. Dia tak boleh sentuh lah. So kat sini ada punya foam lah. Dia tak pandai sangat tau buat ni. Jangan duk rakam lah. Dah rakam dah pun dah. Ini Syarif nak buat ni. Aku pula buat ni. Aduh. Tak pandai ni. So normally macam tu lah. Ini kita pelatih Love tak jadi. Okey lah. Ni Untuk seorang yang tak Untuk. yang bukan penulis buku. Kalau tengok kopi macam ni, maksudnya foam dia tu foam yang tebal sikit. So dia tak boleh jadi latte, dia jadi cappuccino. Oh, ni cappuccino. Sebab tebal sangat foam dia. So beza Maksudnya dia berapa adalah lama yang buat tadi tu lah? tergantung kepada cara kita steam, cara kita tu lah. Dia every single proses tu dia ada dia punya Duration dia punya proses dia. So ni cappuccino lah? Ni cappuccino. Sebab cappuccino dia foam dia tebal lagi. Faham. Kalau latte foam dia lagi halus. Normally tak rasa sangat. Tak rasa sangat. Flat white apa? Flat white? Flat white sebenarnya adalah yang paling halus sekali. Paling halus. Lagi halus Lagi daripada- halus. Sampai kita tak rasa sangat dia punya foam tu. Faham. Sebab orang kadang-kadang tak nak, dia nak rasa kopi lebih, so dia flat white. Oh. So ada beza. Kita orang saya pun belajar ada beza antara Americano dengan long black. Oh ya, yeah. Tak pernah terfikir beza kan. Semua tu ada beza dah in term of experience, kita nak taste dia tu lah. So kat sini kita punya all the syrup kita. Kat sini kita punya matcha station dengan frap station semua kat sini. Oh, macam pun ada. Matcha pun ada, hojicha ada, So coklat so ada. far tu seminggu best seller apa? Kopi. Best seller latte. Latte biasa je. Latte ais ataupun hot. Serius ah? Oh. Boring gila guys asal ada latte ni come on lah. Dengan matcha dengan coklat. Tu kalau ranking matcha dia je matcha dengan coklat lah. Coklat dia boleh lah bagi Irfan. Irfan tu. Coklat makan coklat lah. Dia lain macam sikit. Kita kena rasa. Tu lah. Taste test lah. Taste test lah. Okey, jom kita Taste test. test lah. Taste test. Susah kalau tak sedap, cakap tak sedap jangan risau. jangan takut kan. Tak apa, tak ada hal. Kita improve. Oh ni rendang ah. Dia dalam dia rendang. Cik Iman tak makan lagi. Sekarang dah pukul 21. Tak makan lagi hari ni. Kita akan buat taste test. Bismillah. Apa jauh sangat Fan? Nak tengok tekstur dalaman ni sebenarnya. Kat sikit. Sebabkan rendang, kita kena pakai tangan lah. Bismillah. Okey, bau rendang. Jangan tengok situ Tuan, saya risau. Saya tak kacau. Owner Saya duduk sini kan. Owner kedai macam pressure kan. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dia kata tak sedap macam tu. Tapi semua pastry saya test dulu lah sebelum saya order. Asal je kuih pau. Dia punya paste tu. Dia paste lah. Tu nama dia lava. Sebab dia nanti dia akan pecah. Okey tak? Boleh tak? Rasa rendang tak? Rasa rendang. Tapi saya tak tahu macam nak explain sebab saya tak pernah makan lava yang macam ni. Kalau dia macam rendang kan dia kerisik. Ya. Tengok guys. Zoom sikit. Dia macam paste. Dia macam dah jadi sos. Ya. Kan? Rasa rendang. So supaya dia boleh tahan lama, tapi dalam masa yang sama dia masih mengekalkan rasa rendang. Rasa rendang tu ya. Kenapa dia nama lava? Sebab bila sos cuba belah tengah, nanti dia akan terkeluar macam as if macam lava punya. Ni guys. Dia akan macam Nampak? Ya, Afan tahu lapar lah dia. Jangan risau. Biar aku makan dulu. Kau tak makan? Makan lah. Jom kita makan. Tadi Asyik Ustaz makan sini tak? Saya bawa makan nasi. Tak, saya nak kena gerak kan. Betul tak? Next time insyaAllah. Ustaz ni nak pergi Cina pula tuan. Irfan dunia tu. Tak apa, saya tolong potong kan? Irfan. Salah banyak. Salah banyak. Tak, dia macam saya faham tuan kan kau makan croissant macam ni, dia punya sos ni adalah sos macam Biscoff ke apa kan. Dia macam tu lah tapi version rendang. Dia punya rendang dia masih
dia peringkat sos lah. Dia sebab dia tak boleh yang rendam betul sebab nanti takut dia tak tahan lama. Faham. Tak satu lagi rendang ni dia relate dengan lokal. Kita rasa rendang tu adalah kita punya makanan warisan kan. Kita punya resepi warisan. Dan saya tak order yang lain sebab dah selalu sangat. Yang lain dah biasa kan. Okay. Cakap okey tak? Sos okey tak? Dia punya rasa. Boleh carry tak? Rasa rendang? Ya. Rasa rendang. Alhamdulillah. Macam pelik dua-dua orang tengok. Syuting. Mana-mana yang dekat tu bolehlah datang. Bangi, sini ke UKM, belakang je UKM. 5 minit. Kenapa tuan buat tumbuk kopi? Apa reason di sebalik tumbuk kopi? Sebab memang saya punya, pertamanya impian saya 2 tahun dah. Yang keduanya memang saya nak buat bisnes yang bersifat menyelesaikan masalah harian manusia, iaitu lapar dan dahaga. Sudah takkan habis lah. Saya suka macam tu. Saya suka nak cari pasal. Sebab buku dia lebih kepada ni kan. Dia lebih kepada kita kena meyakinkan terhadap masalah tu wujud. Ya, betul. Yang ni memang masalah dah wujud lah. Satu lagi buku ni dia tak repeatable. Orang tak datang membeli buku yang sama berulang kali. So kalau macam kopi, orang akan datang berulang kali. So dia, satu lagi saya nak cari bisnes yang relate dengan rutin. Yang relate dengan rutin. Orang yang datang kerja, orang lepas jogging, orang nak datang buat kerja kejap. Saya suka macam tu. Saya cubalah berjaya ke tidak tu belum tentu. Tapi in term of kalau nak cari pasal bisnes kat mana tu, that. Ni adalah F&B pertama saya. Ya. Saya tak pernah lagi membayangkan yang saya buka F&B ni kali pertama. Bila saya main pagi lepas subuh tengok, ya Allah, biar betul aku dah buka kafe ni kan. Dia ada perasaan. Ya betul ni. Tapi then again, yang fridge tu berapa ringgit tuan? mana? Fridge. Yang ni Apa tiasnya? Yang ni 2,000 lebih harga. Oh, okeylah, tak tahu sangat. Boleh. Tengok tekstur dia. Ini slow coffee. Ya, ini yang kita nantikan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ni adalah butterscotch. Ini butterscotch. Caramel macchiato. Ni caramel macchiato. Kalau macchiato maksudnya mark foam dekat atas. Mark tu macchiato tu maksudnya foam dia dekat atas. So ni kita buat khas froth dia untuk dapatkan foam ni hanya di bahagian atas sahaja. So, kalau foam ke atas, cara orang minum adakah dia akan gaul? Okey, dia boleh gaul ataupun dia boleh rasa foam tu last sekali. So mark macchiato ni dia adalah satu jenis kopi yang sangat-sangat unik lah sebenarnya. Tak ramai orang tahu cara nak buat dia sebab susah juga. Sebab dia nak dapatkan the best foam tu dan foam dia mesti tebal kat atas ni. Tapi kenapa orang order macchiato sebab dia nak rasa foam je lah? Rasa foam tu. Bawah ni macam latte biasa. Bawah ni latte biasa. Atas tu foam. Foam tu. So foam tu dia akan neutralkan rasa kopi tu sangat. So bila ada karamel tu put some sugar in it. So dia taklah rasa kopi tu sangat. So dia still light. The coffee taste tu rasa light. The foam tu balancekan lagi. Manis pun datang dengan karamel tu. Wah, betul-betul buat taste macam kita bedah kopi macam tu. Gordon Ramsay tu. Ni. Kita memang custom kita punya cup. Dulu saya memang peminum tegar caramel macchiato. Especially Starbucks lah zaman sebelum boycott kan. Tapi since saya buat check up kesihatan dengan Dr. Roland, tu kan Dr. Roland tak kenal saya ada masalah hati sebab over sugar dan hari proses yang mana dia akan attack hati dulu, baru dia akan attack diabetes. Sebab hati kita insulin kan, insulin. So saya ingat saya sihat sebab saya main gym. Saya ingat sihat lah. Rupa-rupanya gula kalau over dia akan jadi macam tu kan. Sebab saya kaki donat nampak terus order donat kan. Tapi saya fikir macam so kau punya donat at least order something yang macam rendang ni lah. Rendang ke apa kan. Less sugar kan. Tapi hari ni saya akan order juga sebab saya dah lama tak minum caramel macchiato. Cheat day. Tak, saya memang flat white sebab saya nak cut semua sugar kan. Okay. Tapi demi Tuhan Hafizo saya korbankan hati saya dan mengharapkan hati saya disembuhkan oleh cuma aku luka dan Tuhanku. Baik Hafizul Faiz tekan beg kuning ke kan? Boleh kacau ataupun tak kacau pun okey lah. Nak rasa foam tu nak get all the mixture punya taste. Lama dah nak makan dah. Tu dia nak show pastikan dia sudah. Saya dah lama gila tak minum caramel macchiato. Sebab dekat Zeus caramel macchiato tak sama lah sebab saya expertise on Spanish latte kan. So
Memang rasa dia caramel macchiato atau macam nak explain lah. Dia memang rasa caramel macchiato lah. Review latte lah. Review latte lah. Bagi sini kamera kau review lagi. Kau review Man. Kau duduk, kau kena makan Man. Ha lah. Kau pula Man, cepat Man. Kau pula Man, cepat. Di sini. Okay, so kita nak review kopi daripada Tumbuh Kopi. Orang dia selalu order coklat. Agak bahaya juga kan. Dia cuma minum coklat je. Oi. Bagi dia kopi. Dekat Tumbuh Kopi. First try. Berapa spot lah. Man, buat satu Noel latte signature. Ada lagi tak? Dia punya rasa susu dia actually tak menutupi kopi tu. Jadi untuk saya yang macam tak dah selalu sangat minum kopi, saya prefer kepada coklat, dan Tumbuh Kopi pun ada coklat juga kan. So kalau yang macam orang suka coklat dan nak try kopi, biasanya dia tak terlalu strong sangat untuk siapa yang boleh try. So Ini macam paid review lah kan, betul kan? Betul kan? Tak paid lah. tak pay. Tapi dia rasa dia macam tu, tak strong sangat. So just nice. Tak, rendang. Makan rendang. Saya ada lagi satu. Kita orang punya signature latte. Saya akan tunjukkan. Oh, tak ada keluar lagi? Tak keluar lagi. Oh. Korang adalah orang pertama yang dapat ni. Rasa. So ni dia punya Tu dia punya lava dia. ni lava dia pecah. Dia lah rendang kosong. So dia belajar spin kan? Ya. Jadi kosong kat Zaragoza. Oh. Jadi kosong ni first try. Kosong daripada French, perkataan French. Bismillah. Kau ada macam paid review lah weh. Aduh. Dia rasa kan sejujurnya. Dia rasa kalau macam roti tu cicah kari. Sebab dia kuah kan? Tapi ni style dia, kuah dia sekali kat masuk dalam roti. Tu tak payah nak cicah-cicah. Macam tu lah rasa dia. Memang rasa rendang. Pedas dia so-so okey. Tapi rasa tak terlalu ekstrim sangat. So boleh try korang. Buat Noel. Kopi. Dia panggil kita orang punya signature latte. Nama dia Tumbuh Noel Latte. So dia black colour. Oh, Ya. Sangat-sangat best. charcoal ke? Cool. Dia guna cakul. Charcoal? Rasanya macam pernah dengar ada charcoal latte kan? Charcoal latte ada kan? Ada. Tapi ni Noel latte. Noel latte. Dia guna apa? Elemen yang sama lah. Nanti ada orang buat, nanti tu berasa. Kita orang tak jual lagi yang tu sebab kita orang masih lagi dalam proses R&D, tapi so far from saya punya side, saya dah puas hati lah. Dengan rasa dia? This is coming from saya punya barista sendiri. Dia orang yang come up sebab saya tak ada lagi signature latte yang ada dekat kedai ni saja. Kan yang tak ada kan. So saya nak saya tak kafe kena ada kat tu kan. ada satu signature kita. So this one kita cuba buat Isaf rasa. Boleh insyaAllah. Dia coffee lah, coffee base lah. Still coffee base. Ya, kopi lah. Tapi dia tak manis, dia tak terlalu over sugar, dia tak terlalu over taste sangat. Dia memang relax je. Cuma the lightness, the colour tu yang Membezakan dia. membezakan dia. So rasa dia, jap kita rasa. Nanti kita rasa lah. Ni. Jom. Ni lah. Warna hitam Yes. Nampak macam coklat, air coklat pun ada. Kan, dia memang nampak latih. macam ada air coklat. So, rasa. Sekejap saya ambil straw lain. Ni untuk ni rasa. Noel latte, unreleased. Eksklusif ni. Eksklusif. Purist pun tak rasa lagi. Tak rasa lagi. Oh, kacau. Dia akan ada saya suka dia punya cantik, dia punya bila kita kacau tu nampak dia punya Ketidaksempurnaan tu. black bold raw. Dia punya efek dia tu. Tapi rasa dia macam mana? Rasa dia berasa latte. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi hitam. Ui, Termenung. tak ada gula kan? Tak ada gula. So manisnya pun mana? Tak manis. Dia tak manis. Dia ada manis yang lemak. Susu. Susu fresh milk Creamy. tu. Fresh milk punya cream tu. Kau tambah sugar tak? Tambah sugar pun kan? Tak ada. Dia tak, maksud saya manis tu dia manis yang natural. Saya tak Light punya ni kan. Dia datang dari cakul punya elemen tu lah. Punya rasa tu lah. Arang punya sikit tu. So macam tuan nak tukar ke macam mana?
Tapi kalau saya drive, saya prefer yang macam ni lah. Yang ni macam Yang ni cheat day lah, cheat day. punya. Betul. Wah, betul-betul karaman macam tu. Ni pun antara orang yang Betul. orang suka dia punya tekstur dia, dia punya ni dia. Untuk orang macam saya ada masalah liver ni, dia bahaya sikit lah. Okey, Alhamdulillah.